Mesti kau tertanyakan Sarah ni kerja apa? Well, I ada 10 kerja. Gurau. Jom Sarah explain. First, Sarah sebenarnya busy dah berapa lama dengan villa yang Sarah sewa kat Bali untuk disewakan balik kat Airbnb. Kau ingat kan Sarah bagi tahu Sarah hampir rugi dan hampir give up. So, berbekalkan duit yang tinggal, Sarah invest lah. So, Sarah ambil 2 villa yang biasa je dan Sarah renovate bagi jadi lawa gila. Sarah spend duit banyak lah untuk renovation dan barang-barang. Siapa yang nak tengok dah jadi? Cuba komen. Okay, next. Sarah juga ada spa and kedai baju dekat Bali. Ni spa Sarah. Sebelum ni spa Sarah memang tak buat duit tau. Rugi 2 tahun. Ya Allah, sumpah dah give up. Tapi siapa sangka sekarang Alhamdulillah. And Sarah juga ada new spa yang Sarah tengah busy dekat Bali ni juga. Sarah tengah buat ni lah dia. And also, Sarah juga ada beauty spa kat Quill City Mall. Yang ni paling lama lah bertahan. Sarah juga ada hair and nail salon kat Star Park Central. Korang datang tau. Lepas tu, Sarah juga ada bisnes kereta lah. Bukan bisnes sangat. Sebenarnya, ni kereta-kereta yang Sarah bagi ejen-ejen Sarah dulu. Bila diorang dah quit, dapat kat Sarah balik lah kan. So Sarah sewakan lah. Tapi sekarang bisnes ni dah bagi kat orang lain. So kalau korang nak sewa pun boleh juga. Sarah tolong bookkan. Lepas tu Sarah nak paling busy dengan produk Sarah. Sarah ada supplement and slimming product. Sarah juga buat live tau. Semualah aku. Yang ni Sarah buat kat TikTok and social media je. Bisnes ni penat sikit sebab kejap naik kejap turun. Memang penat. Mostly Sarah memang busy dengan bisnes ni. Oh yes, kerja paling utama Sarah adalah spend time dengan family. Bahagikan family. Bahagikan suami. Sarah tukang masak juga untuk suami. Sarah juga lah cleaner. Sarah juga tukang bagi kasih sayang ada. So tu je lah. Mantap ni sweet tak aku dengan lelaki aku. Tengok ni. Wow. Syamil lah. So Sarah belajar masak guys. I tahun lepas dah belajar masak. Lelaki cakap I masak sedap. Tapi bagi Sarah masak biasa je. Okay tu je lah. So korang apa nak tahu lagi? Cuba tanya sekarang.